Okey, video sebelum ni aku dah review poster Ramadan untuk tim-tim EPL dan juga tim-tim yang main UCL. Kali ni kita nak pergi ke dalam negara guys. Yes, kita akan review poster-poster Ramadan untuk tim-tim Liga Super Malaysia. Jom kita review. Sebelum tu, korang yang nak support Wibro, belum follow lagi akaun Wibro, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Pertama sekali kita pergi kepada tim nombor 1, Johor Darul Takzim. Okay. So konsep dia, aku nampak JDT ni pakai konsep yang sama macam kebanyakan tim-tim luar negara menggunakan konsep gambar stadium. Okay. Bagi aku cantik, lighting cantik, cuma mungkin logo JDT kat tengah-tengah tu dia macam spoil sikit. Kalau aku lah kalau aku letak logo tu dekat bahagian kanan. Font dia agak menarik. Aku nampak font dia, designer tu edit sendiri teks tu. Okey, tulisan Arab sesuai. Bulan mungkin boleh besarkan sikit lagi. Apapun poster yang sangat cantik. Kemudian kita pergi kepada Selangor FC. Sumpah aku cakap gambar dia sangat-sangat cantik. Tulisan dia sangat-sangat cantik. Gambar Al-Quran ni kan. Okey, memang betul-betul berkualiti lah gambar ni. Cuma satu je problem pasal gambar ni, dia langsung tak ada apa-apa unsur Selangor dekat situ. Langsung tak bertemakan Selangor lah. Kod-kod ada warna Selangor ke, merah kuning ke, apa ke kan. Memang langsung tak ada Masjid Selangor ke. Okay, tak ada. So, gambar dah cantik. Cuma tema tu tak ada kaitan sangat dengan Selangor. Kemudian kita pergi kepada satu lagi tim yang tengah on top sekarang dekat Liga Super, iaitu Kuching City FC. Yang ini aku sangat-sangat suka guys. Memang sangat-sangat cantik. Ada masjid dekat bahagian belakang tu, mungkin masjid dekat Kuching. Lepas tu dia ada framing ada teknik framing dekat situ. Lepas tu tulisan font Salam Ramadan tu aku approve. 1447H tu pun aku approve. Ada bulan sikit dekat tengah-tengah, betul-betul symmetrical dengan Kuching City FC punya logo. Memang nice. Mungkin ikhlas daripada Kuching City tu mungkin tak payah kot. Ataupun okey je sebenarnya. Lepas tu kita pergi pula tim dekat bahagian selatan, iaitu Nogori Somilan guys. Yang ini pun gambar dia sangatlah cantik. Aku paling suka lighting lampu tu. Lepas tu kita ada cahaya daripada bulan juga. Memang cantik. Tulisan Arab dia pun agak different lah, agak unik. Cuma masalah gambar ni sama macam gambar Selangor, dia macam tak ada ciri-ciri Negeri Sembilan sangat lah. Ataupun sebenarnya ada, yang mana makanan dekat tengah-tengah tu mungkin pasal mantai. Sebab mantai kan satu tradisi Nogori Somilan. Tak ada dekat Nogori lain. Kalaulah dia pakai art berat pasal mantai dekat tengah-tengah tu, poster ni bagi aku memang cun. Daripada Negeri Sembilan kita naik ke atas, kita pergi kepada KL City. KL pun ada poster Ramadan yang cantik menggunakan masjid wilayah sebagai background, masjid dekat tengah-tengah KL. Lepas tu tulisan Ramadan Al-Mubarak. Okey, cuma mungkin agak kosong sikit lah KL City ni kan, tapi still cantik untuk aku. Poster-poster kelab-kelab kat Malaysia jauh lagi cantik daripada poster-poster negara luar. Serius aku cakap. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang paling cantik bagi aku adalah Terengganu. Aku nak berikan tepukan lah kepada designer yang buat design ni. Kau tengok ni. Lawa Lawa gila mat. Okay. Dia punya tulisan Ramadan Karim, dia buat layering dekat belakang kubah masjid ni kan. Lepas tu tulisan Arab pun ada juga. Lepas tu sedikit sentuhan warna Terengganu hitam putih, dia buat sebagai gradient dalam background gambar ni. Kalau korang tengok gambar background tu, dia warna hitam ada, warna putih pun ada. Dia gabungkan sekali. Ya Allah, dengan warna oren daripada masjid tengah-tengah ni memang lawa. Terengganu, anda menang kali ni. Okey, korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang nak support Wibro, tekan butang follow. Dan mungkin lepas ni aku boleh buat poster-poster kelab-kelab bola sepak yang lain. Korang boleh komen dekat bawah. Korang bagi cadangan dekat bawah.